Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada anda semua yang sedang mendengar kami di Spotify dan juga di YouTube yang sedang menyaksikan muka-muka handsome kita. Saya Bro Hans bersama bro saya Bro Fadli Abdullah dalam Two Bro Bros Talk. Talk. Ya, podcast hiburan anda tentu sekali yang akan menemani anda hingga bila-bila masa. Tak kira Nombor 1 di Singapura dan di mana-mana lah bro, insyaAllah. Southeast Asia bro. Ya amin. Ya, amin, kita kan dilulu sikit. tak apa. Tapi apa-apa pun yang paling penting sekali, podcast ini ditaja khas oleh Hunter Melaya. So Hunter Melaya is a trading community yang akan share kat korang insights, dia akan share analysis, signals dia kasih, and also education bro. Untuk korang lebih memahami tentang market. Jadi kalau korang berminat, if you guys are interested, please scan the QR code Kat bawah sini yang tertera di skrin dia anda. actually time aku tengok YouTube, dia bukan kat sini tu. Dia macam kat sebelah sini sikit. lah. Sini sikit dah. Tapi tak apalah, boleh. Asal dia tak, kau tak cover je dia punya aurat ni, lutut dia ni. Tak apalah. Ha? Taklah, ni bukan lutut. Habis tu apa? Ini aku saja je tunjuk arah tujuan aku, nampak. Apa pun, trade at your own risk. Disclaimer. Ya, itu paling penting sekali. Okay, apa pun kita nak cakap thank you so much sebab korang sudi mendengar episod-episod kita. Betul. Yang previous episode best lah. Dapat korang punya macam energy, korang share korang punya feedback, korang punya macam orang kata apa, korang punya luahan hati. The response is good lah bro. Best lah bro. Macam like when we made a comeback, actually kita macam risau juga kan. Nak orang dengar ke tak Orang dah lupa bro. Orang dah lupa kita lah. Tapi something about manusia ni, dia tak lupa bro. Dia Kalau tak lupa kau buat benda-benda jahat yang, pada dia tak lupa. Pasti bro. Kalau benda-benda yang macam akan meninggalkan kesan, dia orang tak akan lupa bro. Tapi betul. bro, aku nak Tapi cakap dia kalau meninggalkan kesan yang baik, orang kadang lupa juga bro. Sebab tu ada benda yang cakap lupa daratan. tu sebab orang kata remember the roots. Apa pun, aku nak shout out kakak-kakak dengan abang-abang Grab rider yang selalu kat Yishun daerah rumah aku. Bro, diorang cakap betul bro, stock baik lah. Serius bro? Bro, serius bro. Diorang suka lepak kat McDonald area aku tu, daerah kawasan rumah aku. Diorang cakap go come back, well done. Macam itu bro. Aku rasa macam semangat lah. Macam itu macam kasih kita motivation untuk buat yang terbaik lah bro. Aku rasa kita pun macam mungkin kita menghiburkan dorang in a way that kadang dorang kita asal aku drive apa kan, kadang drive ni macam kau penat lah bro. Of course bro. Kadang-kadang passenger tak nak berbual dengan kau. Passenger tak nak berbual dengan kau, habis kau pun macam like, kau tu kalau bila kau dah ngantuk, habis lepas tu kau tak boleh buat benda yang kau nak buat, kau lagi ngantuk. Kau strike combo lah. Macam kadang-kadang dorang tak nak berbual. Kadang-kadang dorang tak nak berbual. Dorang jawab satu-satu je. Macam for example hi sir, how's your day today? Good very hot Yeah, very hot. Alamak. Habis kau cakap apa? Wah, why you speak like that? You not happy Why you speak like that? Tak lah. I busy Why? Bro, I trying to strike a convo with you, because I also stressed. I need someone to talk to. You never see my Grab, I actually book quiet ride. You don't know how to read quiet macam mana? Kalau quiet ride kau senyap Dia senang kata suruh kau diam. Itu actually dia macam apa tau, dia macam cakap quiet ride. Itu daripada luaran dia je. Dalaman dia tu actually dia tengah cakap you shut up. Orang ni dia macam itu bro. Orang macam itu. Dia macam nampak macam gini, tapi sebenarnya dia macam gini. Sekarang masih ada Grab Hitch Grab Hitch macam kau tu macam dulu. Tak tahu tak ada. Dulu aku masih ingat macam kalau kau nak macam pergi satu tempat, kau nak murah, aku tahu. Kau boleh drop macam kat tempat orang lain macam. Dia macam Grab Hitch ni dia punya price dia macam cakap nanti kita cakap pasal Grab, Gojek tak sponsor kita. Dan itulah. Apa ni? Kalau masa orang sponsor kita. Pasal kita kalau cakap pasal Grab, nanti Gojek tak nak sponsor. Okay. Ini aku just nak tahu je, curiosity. Tak. Dia gini, Grab Hitch dia apa tu, kirakan dia punya fare dia tu, harga dia tu tak sama macam biasa punya booking. So orang yang drive Grab Hitch ni, dorang cuma boleh buat 2 je trip per day Grab Hitch, and they don't need license. So the reason is a carpooling punya benda, which means that macam actually dia punya function is macam kita katakan kau nak pergi kerja, kan, katakan kau nak pergi kerja
Kau on lah, siapa nak pergi, katakan kau nak pergi Woodlands lah. Ni aku kerja kat Woodlands ni, hari-hari aku kerja kat Woodlands. Kalau aku dapat $15 pun okey lah. Save duit lah. Aku boleh buat untuk bayar duit minyak. Dia macam gitu je. Dia bukan untuk kau earn living. That's the concept of Grab Hitch. Tapi aku rasa is actually to hook the drivers untuk orang buat normal Grab jugalah. Ni kau dah, so far kau dah drive dah berapa tahun bro? 27 tahun bro. Kyo, itu last aku dengar apek-apek tau, tua-tua punya tau. Bangsa taksi bunyi ting ting ting. Mana ada taksi bunyi, yelah bunyi gitu. Lepas tu ada bunyi lagi tu bro. Apa bro? Dia punya ni handle dia tu, gear dia bro. By the way, kalau korang dengar dia punya tangan sudah lain ni. Kalau korang dengar suara-suara macam entity kan, sebenarnya itu kan suara orang luar. Diorang tak dengar lah. Dengar bro. Diorang engkau ni macam ni lah. Tak dengar? Kau dengar apa? Aku tak dengar apa-apa bro. Boleh. Kalau aku nak taruh, aku taruh. Dengar. Aku tak dengar apa-apa. Okey, tak apa. Nanti Yan ni kau taruh Yan. Tempat ni keras ke apa? Taklah, kau taruh. Kita ada Yan in the house kan. Dia akan berikan arahan-arahan kadang-kadang. Tapi dia sepatutnya kita je dengar. Dia mungkin dia nak join kita tau. Dia nak join kita tau. Dia FOMO actually. Dia dah bosan bro. Dia dah bosan FOMO. Dia dah bosan behind camera bro. Yeah. Tapi sebenarnya behind camera ni, cakap pasal behind camera Yeah. everyone is the real self bila orang behind camera. Macam Yan sekarang is his real self. Kau tengok, tak pakai baju. kau tengok rambut serabai, Tak pakai baju, seluar pendek, pakai selipar pula lagi. betul. Home slippers. Kita ni yang terpaksa macam nak kena pakai baju Betul, lawa sikit, nak kena spray rambut aku sikit. Tapi aku memang mana-mana aku keluar pun, once aku keluar rumah, memang aku nak kena buat rambut aku bro. Bro, ni semua aku tahu. Semenjak aku kenal kau bro, aku kadang-kadang tengok kau tak habis-habisan rambut kau bro. Ya, kau jaga-jaga tau. Pasal dulu aku rambut aku botak pasal gitu. Tak adalah. So far alhamdulillah aku okey. Kau genetics okey baik. Aku genetics okey. Aku punya tak genetics aku. Bapak aku rambut sampai pasal pinggang bro. Itulah aku nampak. Tak lah. Bapak aku muda berapa rambut dia masih ada rambut. Dia tak belum botak pun. Yalah genetics lah. Nanti kau cakap behind camera lain orang lain. Behind okey. Kalau kau behind camera macam mana bro? Okey. Jujurlah. Biar penonton pendengar kita dengar siapa ni Fadli Abdullah. Apa yang korang nampak sekarang depan kamera ni is apa yang aku nak tunjuk kat korang sebenarnya. Itu je. Maksud? Kira kan like what you see is what I want you to see. Tapi sebenarnya apa yang kau nampak ni is I would say 70% of the real me. Oh 70% banyak tau. Banyak lah. Yalah. Aku memang bukannya, aku kalau hipokrit pun aku hipokrit secret je pun. Sikit-sikit. Habis 30% kau tu kira macam bila depan dengan macam orang-orang tua macam the No older lah, the generations 30% is The when fans lah. the 30% is when aku pak belakang, aku boleh cakap apa aku nak, aku boleh maki hamun. So aku try to control all this, but 30% is more to macam kau punya kawan rapat, macam kau kenal aku macam Yan. Ni semua okey lah nak tunjuk kau aku punya full self, kau faham tak? Kadang-kadang kita punya diri ni kalau kita nak tunjukkan, bukannya nak kata macam kita ni macam cakap dia macam gini tau. Kalau aku really tak control aku punya perbualan ni semua, tak elok untuk orang nak tengok on TV. Yalah. Aku realise this myself. Macam aku pernah cakap, aku realise this myself bila anak aku cakap, Papa, I want to watch your podcast. Dan aku macam, tak boleh. no lah, this podcast is for adults, aku cakap. Then aku realise that kalau aku macam gitu, then what about orang yang nak tengok podcast ni tempat rumah? Diorang nak on TV, diorang ada anak, dan jadi macam benda yang tak baik. So kadang-kadang macam gitulah, aku punya 70% tu bukannya aku ni macam hipokrit apa, bukan. Kadang-kadang cara perbualan aku, cara aku punya actions, you know, the things that I talk about. Tapi aku try to kirakan kasih almost 100% lah kat sini lah. Pasal apa bro? Pasal kadang-kadang one thing about kita punya extra load yang kita ada is that kita ada children bro. Jadi kita rasa macam
kita cakap macam gini, habis macam mana anak-anak orang lain kalau kita tak nak anak kita dengar, macam mana kita nak expect anak-anak orang lain tak nak dengar benda kita apa kita cakap kan? So tapi bagi aku lain lah bro. Dulu aku dulu aku masuk industri like what for maybe 7 years ago bro. 2018 kalau 2018 sekarang 2018 dah max sikit bro. 2018 8 years bro. 8 8 tahun bro sekarang dalam industri. Aku bila aku masuk tu bro, I've been using like long sleeves and things like that. Aku try to portray like macam bro, aku takut nanti orang kecam aku, things like that. Macam nanti orang cakap alah dia ni, things like that. But then again, macam kalau aku cakap sekarang ni aku bukan tunjuk sebab aku nak menunjuk, bukan sebab aku nak show people that this is me lah. Kalau kau nak accept aku as aku gini-gini lah bro. Kau faham tak? So is this 100% of Hans? Ni 100%. No bro, this is not 100% bro. 100% aku. Kau kalau korang nak tahu, dia ni sebenarnya dia 30% je. Tak lah bro. Okay, kau jujur, kau berapa persen kau rasa? Aku rasa For this podcast. berapa kan? For this podcast kau berapa persen? Podcast ni Podcast ni maybe aku kasih 60% lah. 60% 60% lah 60%. Dia sebenarnya bila kita aku lost tadi aku nak cakap apa. I want to say something about macam why kita tak tunjuk kita punya 30% ke atau kita punya whatever lah. Whatever yang kita hold tu is kadang-kadang itu kekurangan kita. Betul. Aku feel that kita sebagai manusia ni, kita tak perlu nak tunjuk orang kekurangan kita. Betul. Especially when kita is in front of the camera where people are watching. Pasal in a way, ini benda-benda yang kita cakap ni semua pun kadang-kadang menjadi satu pengajaran pada orang. People sometimes takes all this macam there's something to learn out here. Macam kita dengar bukan kosong-kosong aja. So pada aku, kalau kita sebagai manusia nak tunjukkan kekurangan kita, apa yang kita give to the viewers, what good does it do to the viewers? Benefit kau faham tak? So macam pada aku tu, bukannya kita tak nak tunjuk kita punya ada 30%, tapi pada aku it doesn't make sense untuk kita nak tunjukkan kita punya kekurangan atau benda-benda yang tak baik kita kepada khalayak ramai. Dia macam gini tau bro. Dia macam gini, kalau bukan cakap pasal kita je lah, pasal orang-orang kat luar sana, kadang-kadang macam we don't know what issue they have. Dan datang sini, dia macam kadang-kadang jumpa kita atau jumpa orang lain, macam example kau jumpa saudara kau datang time hari raya ke, time perjumpaan ke apa, kau tengok macam okay saya dia ni, okay. And then the next day kau tahu dia ni ada hal lah gini-gini. Tak lah, tak macam gini lah orang dia. Orang, kau faham tak? It's like that, right? Betul tak? So memang pasal in a way kita semua hypocrite bro. Correct. Semua bro. Everyone is a hypocrite, aku cakap dengan kau. Everyone. Because in every human there's always the three version of yourself. What is the version bro? One is kau punya version with kau dengan family kau. Okay? Kau dengan family kau dengan kawan rapat kau. This is a version of one version of you. Okay? Another version is kau punya version yang bila kau jumpa orang-orang yang kau tak kenal. Itu version 2. Itu version 2. The really even kau punya family members pun takkan nampak kau punya 100% bro, aku cakap dengan kau. The real version of yourself is bila kau tengok pak mirror tu, kau dalam bilik tu, kau tengok pak mirror, is only you and yourself. That's your true self bro. Only kau yang tahu apa kau buat, apa kau boleh buat, apa yang kau potentially can do, what you have done, everything only you know. Sometimes even your wife don't know bro. Yalah, of course lah bro. Kau faham tak? Dia bukan cakap, we not talking like macam wife don't know scandal, bukan. It's like there are some things that even your wife don't know, that macam like tak apalah, tak payah bilang. Only you know. Tuhan tahu. The struggle lah. Hanya Allah saja yang tahu. Apa dia? Hanya Tuhan saja yang tahu. Betul lah. Tak, yang cakap apa? Tak, hanya Tuhan tahu. Tuhan saja tahu. Yalah. I mean we talking about humans lah. Kita nak cakap pasal God. Macam even kita, kalau kita kat luar, kita kat public kita kadang-kadang jumpa orang macam Hans, Fad, everything is nice I would like to see you on TV, we like to see you on this and that. Kita appreciate lah. Kita appreciate things like that. But, tapi kadang-kadang jujur kadang-kadang bila kita macam okay ke, macam okay kita buat ni, Ya. Okay ke, betul ke dia ni suka, betul ke dia cakap aku bagus. Aku punya principle in life very simple tau. Aku
macam kalau boleh aku tak nak tunjuk keburukan aku sebanyak-banyak mungkin sebab aku tak nak get all these negative feedback, drama. Leceh lah bro. Bagi aku leceh. Leceh lah. Negative feedback as in drama as in what? Okay, bro? example kau post konten-konten macam kau nak try follow other people punya content, things like that. Lepas tu kau kena kecam. Kan? Lepas tu macam then kau macam alamak, asal dia ni tak happy apa saya, tak happy apa benda ni. Aku reply lah. Jadi macam dia jadi macam unnecessary drama in life. Jadi aku punya orang, aku suka elak-elak. Macam kadang-kadang macam Tak payah reply, buat bodoh je lah. ya, tu pasal aku tak buat benda-benda macam kau tahu, macam yang macam aku rasa ni konten kalau aku buat mesti akan jadi kemarahan. So aku tak buat. Aku kadang-kadang takut pun nak buat. Pasal aku takut dengan macam ni kalau aku Okay, example konten yang kau nak buat tapi kau tak jadi nak buat. What is it? Okay, aku betul-betul aku nak jadi food reviewer tau. Okay. Aku nak pergi kedai ke kedai, pergi macam different countries, try their food, things like that. Tapi aku tak berani sebab aku pernah kena satu kali aku makan satu makanan ni, aku macam sedap, sekali aku dapat few messages macam Hans, Hans ni rabak tau, tawa kurang ni, kurang bro, aku terus cakap aku aku nak cakap macam mana ni. So aku tu aku kira macam aku takut nak buat bro. Tapi okay, sekarang aku tanya, kau personally rasa makanan tu sedap ke tidak? Sedap bro. Then doesn't matter lah bro, who cares? Yalah, for you bro, kau lain. No lah, I mean like everyone should strive to be like that. Pasal at the end of the day, pada aku kan, kalau kau rasa sedap, kau cakap sedap. Kalau kau rasa tak sedap, then jangan cakap sedap. Tapi pasal at the end of the day, orang lain rasa lain, tu dia main pasal. As long as kau malam kau boleh tidur, bro, aku was telling the truth. Orang tak suka orang yang pasal aku nak buat apa jangan tidur lah. Ada kalau aku benda tu tak sedap, aku cakap sedap, aku tak boleh tidur malam bro. Macam like alamak, asal aku tipu asal aku faham tak? Tapi that's why aku jarang buat food review. Recently aku post a content where aku help a friend, dia ada kedai makan. Kedai makan. So aku buat konten ni lah. Aku buat macam simple je. Aku buat very simple, straightforward. Tak ada macam nak nice, tak ada. Tunjuk mana Then sekali semua komen-komen baik. Alhamdulillah, macam pukul berapa buka kedai bro. Sekali ada satu ni ada cakap apa tau, stop speaking like macam orang-orang western. Macam berbual betul-betul lah. Okay, aku baca aku accent kau lah. Aku tengok konten aku. Aku cakap dia macam accent apa aku buat? Aku tak buat pasal accent apa. This person was saying like macam be original. Don't talking like a coloured person. Don't talking like a coloured person. Yeah, don't talk like a coloured person lah. So, dia tengah show dia punya true self. Dia kira kan memang demi English haprak tau. Tak. Terus the first thing bro, aku punya orang, aku jarang reply orang macam gini. Aku kadang buat bodoh, aku macam either aku macam delete the comment, aku tak nak kat situ pasal it's very negative. Aku macam buat bodoh lah. Tapi semenjak ni, aku rasa macam bro, I have to stand my rights lah bro. Macam kalau stand for yourself lah. Stand myself lah. Macam aku rasa macam kalau aku buat benda yang betul, buat apa aku nak takut kan. Terus aku reply bro. Aku reply. Apa reply? Aku cakap, aku tag dia, cakap be positive. Don't comment unnecessarily. Dunia ni dah banyak cabaran. Ramadan Karim. #support local. Bro, terus orang like aku punya komen. Bukan apalah. Habis lepas tu, orang semua tengok, he is a coloured person. What are you talking bro? Aku tengok sini bro. Takkan kita colourless. Yalah. Tapi at the end of the day, aku was saying apa tau, macam ni siapa ni dia ni? Tengok sikit. Kau tengok. Tapi kita kena rahsiakan lah orang ni. Tak apalah. Dia nak viral, kita viral. Tak mau. So aku punya orang macam ya ni. Allah, dah tua rupanya. Dah tua masih nak perangai macam gini. Guru ni. Guru tengok. Tapi at the end of the day, aku say apa tau, apa-apa korang nak apa-apa korang ni pendengar ni. Wait. Apa dia? This is a true hypocrite bro. Meaning? Siapa ni handphone aku? Takut terkeluar komen lain. This is a true hypocrite. Sebab dia tengah cakap dengan kau, okay, basically he is trying to kirakan comment about copy English. Yeah. Right? Copy English lah. But he is a teacher himself. Correct. In a secondary school. Correct. So, adakah dia mengajar budak-budak ni untuk berbual English in a Singlish way? Kau faham? Pasal I assume pasal kau
Engkau ini English actually teruk bro dulu kalau korang Yes, nak tahu. Aku Ini agree, English agree. teruk. So since mungkin kau part USS then kau pick up, right? So dia sama jugalah macam baby tak tahu a language. Yeah. Lepas tu dia kalau hang around long enough ni sampai Itu bicep. tak lah. So dia kalau hang macam baby tu macam like dia keep on dengar cara orang berbual, then dia pun akan have the accent. Sama lah macam kau. Yeah. Kau tak fasih dalam bahasa English. Correct. Because you don't really speak English back then. So bila kau bercampur dengan orang putih ni, of course aku macam can see that kau punya accent tukar pasal kau mix around with these people lah. Yeah. So this pada aku is the English yang macam neutral punya English lah. Aku bawa neutral lah. Cuma Kan? aku nak bilang korang-korang semua yang pendengar kat luar sana ataupun yang tengah saksikan YouTube channel kita ni, bagi aku kalau tak ada macam a good thing to say, jangan lah. Kalau kau marah tengok konten tu atau kau rasa macam siapa ni, dah diam kau simpan dalam diri kau sendiri. Sebab apa? Sebab orang yang buat konten ni, orang yang buat video, orang yang buat naikkan apa-apa saja kat social media kan, bro, they take their time, effort to think, to plan everything. You know, it can be right or wrong, tu terpulang pada diorang. Yeah. Kalau korang tak suka, korang tak mau tengok. Kalau korang suka, korang repost lah atau share. But aku have to call you out bro. Aku rasa walau apa pun kan, walaupun dia mungkin wrong, Yeah. aku rasa kau pun wrong. Kau shouldn't have Reply, have reply. Sebab apa? Orang-orang macam gini dia kadang-kadang dia dah tebal bro. Tebal Dia dah tebal, kirakan dia punya ilmu kebal. dia punya brain punya skull dia ni dah tebal. Walaupun dia cikgu pun kan, dia dah fikir like everything he is right. Kan? So aku have this quote. Okay, aku have this quote. Tapi kod ni boleh tembus ke tak? Quote ni insya-Allah boleh tembus bro. Untuk orang-orang yang masih tak tebal macam kau lah. Atau viewers kita. Dia macam gini. There is no use for a bee explaining to a fly why honey is better than shit. Tak guna bro. Yeah. Lebah ni dia nak explain tempat lalat, dia nak cakap madu ni lebih baik daripada tai bro. Lalat ni macam apa ni? Lalat tak faham bro. Lalat tu akan still fikir that tai ni lebih yang best. So kau nak explain macam mana dengan orang macam gini pun tak guna bro. Kau nak cakap dengan orang be positive lah ini. Dah tak boleh. Diorang dah tak boleh dah. Diorang masih fikir tai tu is better. Kalau kawan dia butterfly datang, okay, bawa neck kau. kalau kawan dia pakai baju butterfly macam mana? Dia cakap Lain. korang diam-diam sebelum aku masukkan korang dalam bilik, aku jadikan korang dua lalat dengan bee butterfly. Okay, ni cakap pasal tadi kita tengah cakap pasal korang belum lagi pernah nampak Hans punya true self lah kan. Macam like there's always something yang kita tak tunjuk kan. Korang ni aku bilang korang Aku rasa ni aku boleh bilang dorang. Bagus ke tak? Kau jangan sembarang-sembarang bro. Ni tak boleh delete tau. Aku buka aib kau kasar. Hans ni kau tengok dia fit kan. Macam gangster, macam apa ni semua kan. Bro, dia ni takut dengan butterfly lah Syah. Aku dah tak takut lagi. Kau jangan nak tipu. Kau tak takut. Aku dengan aku sekarang dengan butterfly aku gini. Aku tiup. Bro, guys, dia takut dengan butterfly is the tahap macam kita nampak lipas terbang tau bro. Kau faham tak? Padahal butterfly tau, dia boleh macam lari terpekik-pekik, lompat. Dan aku macam tanya, kau kenapa? Apa yang kau takut dengan butterfly? Guys, guess apa yang dia cakap? Kenapa dia takut dengan butterfly? Okay, kita nak kena tanya bro. Yeah. Kita nak kena tanya viewers. Pasal aku dah explain kat kau, kau tak percaya. Dia cakap butterfly boleh gigit kau. Betul. Aku bro 100% lah. Aku cakap korang semua yang pendengar ni kan, aku cakap dia butterfly boleh gigit. Kalau korang semua boleh prove to aku butterfly tak gigit, korang DM aku, korang cakap Hans, butterfly tak gigit. Kalau aku dapat 20 komen atau 20 DM dalam aku punya IG atau TikTok, aku cakap dia butterfly tak gigit, baru aku percaya lah. Aku goreng tu butterfly, aku makan lah. Kau ridiculous tau kadang-kadang. Bro, tapi aku tak bro. Okay, apa yang buat kau fikir, atau is there anything yang kau really experience yang kau cakap ini butterfly gigit? Aku pernah dulu macam pernah butterfly hinggap macam zaman aku sekolah. Aku pernah rasa macam kena macam kau tahu macam jarum macam Kau mengaruh lah.
Aku rasa tu pasal aku cakap itu dia punya sedut nektar tu, dia suruh ingat aku ni bunga. Pasal mungkin aku pakai minyak wangi ke apa. Pasal dulu aku primary school kira aku primary school aku duduk spray. Kau playboy lah kira kan. Boleh dulu zaman-zaman dulu lah. Bukan playboy lah bro. Habis? Just macam nak Kira kan kau macam one of the most popular punya guys lah macam gitu lah. Ni bukan ego, ni jujur. Kira ada a few of my friends susul lah bro. Kira kita beli satu minyak wangi kita share. Semua bau sama bro. Tak ada yang lain-lain punya. Then that doesn't make kau special apa? Bro, special aku is kira macam kita. Aku nasi lemak 4 sen bro. Aku boleh beli 10 lah. Kau lupa apa? Tapi jujur cakap pasal butterfly aku pernah kena kat, aku tak tahu sini ke kat aku punya sini ya. Kat aku punya sini. Dia punya aku rasa dia macam jarum. Tu pasal aku cakap, "Oi." Aku gitu, "Oi." Kau tu Dini kadang aku nak cakap pun tak sedap. Jarum butterfly dia takut. Habis tangan kau tu jarum-jarum. Ini bukan bro. Ini zaman-zaman dulu. Kau pergi cakap dengan viewers. Pergi cakap jangan buat benda-benda macam ni. Jangan. Kalau boleh kita elakkan daripada menconting-conting badan-badan anda. Kita elakkan daripada membuat benda-benda yang mungkin tak baik lah. Ya, dulu bro, you just have to. Tapi kalau kita cakap tak baik nanti ada orang marah bro. Tapi benda ni kalau daripada segi agama lah kan memang tak digalakkan lah. Bukan tak digalakkan. Tak allow apa? Tak allow apa? Tak boleh lah, tak boleh haram lah. Tak boleh lah, Tak boleh lah. Ni gara-gara Mike Tyson lah, tattoo kat muka. Dia kira kan macam body modification. Tapi kita kalau cakap tak baik nanti orang marah. Pasal orang cakap ini masa silam aku apa. No, we're not talking about you now. We're talking about the mistakes. Okay, but everyone make mistake. Ni nanti kita kena cancel bro. Ini. Betul. Kena cancel. Ya tak lah. Nanti Pak Yishun kan. Kau lagi Yishun kan. Kau tengok lah. Bro, Yishun bukan orang cakap baik lah tu bro stop. Ini lah tu bro stop. Kasih sama dia lah. Tak ada bro. Yishun punya orang-orang semua diorang salah anggap. Yishun punya orang semua baik-baik, happy. Tak itu cakap apa? Tak ada baik lah. Tak Ini adalah. kau kasih sama lu tak baik. Baik-baik lah. Silap aku okey. Kau silap-silap kau turun Yishun, kau yang kena. Rumah kau bukan geng Kau yang lain-lain. Aku empty. Jangan. Habis butterfly punya belakang tu tattoo kau? Tak ada. Tak tunjuk aku? Aku empty. Tapi tak kosong lah. Aduh. Okay. Kita recap sikit So actually apa yang kita korang nampak semua sekarang ni kat TV ke, kat podcast ke, this is what we try to be ourselves lah. The most lah. Pasal dulu kat TV kita kena control diri kita kena macam be Voice ke apa whatever kita lah. macam tu. Tapi sini kita dapat macam kongsikan macam benda-benda yang tak dapat kita kongsikan kepada pendengar, and kita we really enjoy lah. Sebab apa tau, kita dapat luahkan perasaan kita, masalah kita pun kadang-kadang kita share dengan penonton kan, things like that. Just anggap everything yang kita cakap ni, of course kita pun ada cakap benda-benda yang mungkin kita tak sedar. Mungkin kadang kita gurau, kita fikir okay, tapi for someone mungkin we don't know what they went through. Mungkin for them this is very offensive. So macam okay lah, kita minta maaf kalau ada benda-benda yang tak baik, kita minta maaf. Tapi don't look at the negative things lah. Apa yang positif kita ambil. It applies for everyone, even for us. Kita minta maaf sangat-sangat. Dengan itu kita belanja korang satu QR code kat bawah ni. Kita baca korang satu QR code kat bawah ni. Senang saja, korang scan the QR code. This is our sponsor, Hunter Melaya. Fat share sikit, Fat. Hunter Melaya is a trading community yang mereka akan guide korang, mereka akan ajar korang macam mana to understand the market more, education. Dia orang also kasih analysis and also signals, okay? So kalau korang interested, mana lagi dia punya ni? Kat sini bro. There you go. Korang macam nak side hustle sikit-sikit. Aku dah join tau. Aku dah subscribe diorang punya Telegram. Bro, so far aku macam nampak macam positif lah. Macam positif macam aku dapat ni, alhamdulillah rezeki. At the same time, jangan malu, jangan segan. Korang boleh just tanya and scan the QR code Hunter Melaya. Thank you so much. Trade at your own risk. Trade yet. Apa yet? Trade at your own risk. Okay guys, episod kali ni kita santai-santai aja. Jadi kepada semua pendengar-pendengar kita, thank you so much for supporting us. Macam kita cakap, kalau korang ada cerita, korang ada apa-apa saja, jangan lupa untuk DM kita, DM Fad, DM aku, kat TikTok pun boleh, kat IG pun boleh. Macam share korang punya story. Kita nak tahu korang punya story, mana tahu interesting ke apa Aku rasa best kalau on Instagram ke. Instagram aktif TikTok senang nak baca.
Senang bro, senang. Ya, tapi Instagram lagi orang kata lagi okey, ni Instagram, TikTok ni masing-masing. Dua-dua pun kita boleh lah. Dulu boleh. Ya, dua-dua boleh. Email? Email boleh. Kalau nak email kat kita ke apa? Email kau punya klinik tu. Yang penting jangan post surat kat rumah. Oh. Right? Yeah. Two Bros Talk. Thank you so much guys.